Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak tunjukkan sebuah Iveco yang baru kita ambil untuk proses penukaran daripada van biasa kepada camper van. Patutnya hari ini saya dah mulakan kerja-kerja membuka bahagian enjin, bahagian-bahagian lampu yang mana kita perlu baik pulih. Tapi memandangkan hujan terlalu lebat, so hari ni saya terpaksa batalkan lah. Jadi insyaAllah lepas hujan berhenti, kita akan sambung balik dan saya akan update apa yang kita dah buat dan apa yang kita bakal buat pada van Iveco ni. Okey, untuk makluman Iveco ni agak susah untuk mencari barang-barang ganti, sebab di Malaysia kebanyakannya ramai yang guna brand daripada Maxus. Jadi untuk Iveco ni agak susah sikit. Jadi kita kena order barang-barang daripada overseas. Jadi hanya perlukan masa sedikit lah, dan dia agak lambat lah. Kita akan berjumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum. Jadi sementara tu, siapa-siapa yang belum follow saya lagi, boleh subscribe untuk kita sama-sama memeriahkan aktiviti camper di Malaysia. Assalamualaikum.